dengan tajuk kita cegah anak bantut, mari mulakan sekarang. Kenapa kita bawakan tajuk ini? Sebab kita dapat lihat kenaikan ya masalah kanak-kanak bantut di peringkat bawah 5 tahun dan juga semasa pemeriksaan kesihatan di sekolah lah oleh unit pasukan sekolah, kita dapat banyak rujukan kanak-kanak bantut ya. Okey, dan kita mengucapkan terima kasih kepada semua walaupun short notice banyak yang dapat join pada slot kita pada hari ini. Membuktikan kita sebagai anggota kesihatan dan juga di bahagian pendidikan sekolah para guru, ibu ayah cakna kepada kesihatan anak-anak seawal dalam perut ibu lagi. Ya. Okey, kehadiran ini membuktikan komitmen kita lah ya untuk membesarkan, melahirkan generasi yang sihat, cergas dan berpotensi sepenuhnya. Okey, untuk hari ini istimewa cegah anak bantut, kita ingin menyelami apa yang dikatakan dengan bantut. Adakah rendah ataupun kita pernah dengar perkataan katik, itu adakah ia bantut ataupun adakah melibatkan kurang berat badan juga kita panggil bantut. Ini yang kita hendak kupas dengan lebih dalam pada hari ini. Bagaimanakah ia boleh dicegah? Adakah dia boleh dirawat? Sebab banyak suplemen kan kata makan ni boleh panjang 5 cm adakah betul fakta-fakta tersebut, dan juga apa peranan kita di peringkat kesihatan, di peringkat ibu bapa dan juga masyarakat ya. Sebab ini bukan saja isu tumbesaran fizikal, dia boleh berikan kesan jangka panjang ya kepada perkembangan otak, pembelajaran ya, dan sosioekonomi anak-anak tersebut pada masa akan datang. Okey, untuk tidak melengahkan masa, saya memperkenalkan sedikit panel speaker pada hari ini, iaitu Dr. Husna binti Mansur, seorang pakar perubatan keluarga yang berkhidmat di Klinik Kesihatan Teluk Intan. Beliau adalah seorang pakar yang berpengalaman di bahagian kesihatan keluarga, di bahagian kesihatan awam, telah berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk 18 tahun lamanya, dan berada dengan kita di kesihatan primer lebih daripada 13 tahun. Ya, jadi kita bawakan Dr. Husna untuk bersama-sama mengupas topik kita cegah anak bantut. Untuk tidak membuang masa, saya serahkan pada Dr. Husna untuk kita mulakan. Saya mohon kepada semua audience untuk mute mikrofon, dan sekiranya ada persoalan boleh type dalam box, dan kita akan ada session Q&A setelah selesai ya kita punya slot. Okey, jemput Dr. Husna binti Mansur. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis atas pengenalan yang seringkas sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang turut mendengar pada pagi ini. Saya sangat berbesar hatilah kerana dapat bersama anda semua dalam membincangkan topik yang tidak asing bagi ramai di kalangan kita. Mungkin anak kita sendiri pun adalah dalam kalangan yang terbantut tumbesarannya. Maka kita ingin kupaskan pada pagi inilah. Saya selaku penceramah pada pagi ini akan cuba sedaya mungkin untuk menerangkan punca dan kesan jangka masa pendek, kesan jangka masa panjang, dan juga cara-cara macam mana kita nak elak atau cegah daripada anak bantut pada masa hadapan. Okey, jadi saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, bismillah. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan dan perbincangan kita lebih lanjut lagi, kita perlulah tahu apakah itu bantut. Kan? Bantut ini merupakan panjang atau tinggi kanak-kanak yang kurang daripada 2 SD. 2 SD tu kalau kita buat range tumbesaran kanak-kanak, kita akan tandakan mana range yang normal, mana range yang kurang daripada 1 standard deviation normal, dan mana range yang kurang daripada 2 standard deviation yang daripada normal. Jadi apabila dia melebihi daripada 2 standard deviation yang normal, rendahnya dia ataupun kurang panjangnya dia, itu yang kita panggil sebagai bantut. Sebagai contoh di sinilah kanak-kanak ini kita tengok, kanak-kanak yang berusia 5 tahun ramai-ramai beratur kat sini ambil ketinggian, tapi yang ini nampaknya agak
ketinggian tak berapa nak mencukupi kan. Jadi itu yang kita nak cari dan kenal pasti dan kurangkan bilangan jumlah mereka pada masa akan datang. Okey, so ini adalah graf tumbesaran kanak-kanak yang ada dalam buku kanak-kanak yang terkini lah. Kalau zaman dulu dia lain sikit, dia hanya sehelai atas saja. Anak saya yang sulung sampai anak nombor 3 rasanya sempatlah yang sehelai saja tu, memang semua maklumat dalam sehelai kertas tu saja kan. Jadi dia crowded, kadang-kadang ibu bapa pun kurang nak faham dan dia mudah terkoyak. Jadi kita telah tambah baik kita punya cara pemakluman dan pemantauan dan telah menjadikan dia dalam bentuk sebuah buku. Jadi carta ini terdapat dalam buku tersebut. Yang ini adalah contoh untuk kanak-kanak lelaki sehingga usia umur 2 tahun. Kita ada di sebelah belakangnya pula adalah carta pembesaran kanak-kanak sehingga berusia 5 tahun seterusnya lah. Jadi apa yang dikatakan sebagai bantut? Bantut pembesaran ini adalah apabila grafnya sudah melangkaui masuk ke dalam garis kawasan yang berwarna merah ni. Kita nak bagi mudah orang nampak tu, kita buat color coding lagi supaya kita senang kenal pasti dan kesanlah kanak-kanak yang terbantut ini. So kalau grafnya sudah masuk ke dalam kawasan merah, ini kita panggil sebagai terbantut pembesaran lah dari segi ketinggian. Okay. Kalau kurang berat badan, itu kita panggil sebagai wasting. Tapi kita tak bincangkan perkara itulah, kita bincang hanya berkenaan dengan terbantut. Okay. Sebab kalau nak bincang wasting, malnourishment tu, dia akan jadi satu sesi seharian lah untuk saya bincangkan. Jadi kita ringkaskan untuk sejam sahaja. Okay, so kenapa kita perlu kisah dengan pembesaran yang terbantut ni? Ada siapa-siapa pernah ambil tahu tak ataupun tertanya kenapa kita nak kisah dengan terbantut? Biarlah comel-comel, rendah-rendah, anak saiz XS begitu kan. Apa salahnya kan? Sebenarnya ada impak sebenarnya apabila kanak-kanak tersebut dalam kategori terbantut pembesaran. Jadi mari kita tengok apa kesan masalah dan kesannya kepada kanak-kanak tersebut untuk jangka masa pendek dan juga untuk jangka masa panjang. Okay? So kita dapat tengok di sini masalah kesan jangka masa pendek ini ada dalam, kita bahagikan kepada 3 yang utama. Yang pertama dari segi kesihatan kanak-kanak tersebut. Yang kedua dari segi perkembangan otak dan fizikal kanak-kanak tersebut. Dan saya rasa yang ini, bahagian inilah yang akan kita sebagai ibu bapa akan paling risau dan ingin cara pendekatan supaya kita dapat atasi. Dan yang ketiga adalah dari segi ekonomi. Mari kita tengok macam mana kesan jangka masa pendek masalah pembesaran ini kepada kita. Okay. So kalau kita tengok dari segi masalah kesihatan dan impaknya, kanak-kanak yang terbantut pembesarannya terutamanya mereka yang terbantut dari dalam kandungan lagi. Okay. Kadar kematian dalam sebulan yang pertama kehidupannya adalah lebih tinggi. Kita memang dapati, kita ada buat kajian WHO mengumpul statistik dan mendapati ini adalah benar. Okay. Yang keduanya, kanak-kanak ini sepanjang usianya daripada lahir hingga usia 5 tahun, mereka mudah terkena jangkitan kuman. Dan disebabkan mereka mudah terkena jangkitan kuman, kadang-kadang jangkitan kuman tu tak berapa kuat tapi dia ada kat dalam badan. Jadi dia meningkatkan kadar inflamasi dalam tubuh badan. Apa kesan kadar inflamasi kepada tubuh badan? Dia menyebabkan kanak-kanak tu rasa letih, lesu, tak bermalam, banyaklah perkara yang menyebabkan pembesarannya terbantut. Okay. So kita tengok, kita dah bincang tentang kesan jangka masa pendek untuk kesihatan. Kita bincang pula tentang kesan jangka masa pendek untuk perkembangan otak dan fizikal. Okay. So kalau kita tengok sini, kita boleh bahagikan kepada 3 masalah. Tak ada bunyi pun. Sebentar ya.
Testing, dengar? Sebentar ya, kita sedang troubleshoot. Tak boleh tak. Kadang-kadang just terus baca dari sini. Jadi dia tak sini. Mana sekali ni? Boleh juga. Hari tak datang Ha? Orang tak datang. Abang tak datang? Tak datang kan? Tak ada. Ha. Sekejap ya. Kami nak apa ni nak panjangkan slide kejap harap tuan-tuan nak bersabar Maaf di atas gangguan teknikal sebentar. Doktor lah. Dekat doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semua boleh dengar ke sekarang? Boleh dengar? Okey. Minta maaf atas masalah teknikal sebentar tadi. Tak dapat dielakkan lah, biasalah kan. Okey. So kat mana saya tadi? Dia dah lost dah sekejap. Masalah pengembangan otak dan fizikal ya. Okey, so kita membincangkan tentang kesan atau impak tumbesaran terbantut kanak-kanak ini terhadap
perkembangan fizikal dan otak mereka. Jadi antara yang paling dirisaukan oleh ibu bapa, tak kira masa dulu ke sekarang ke kan, masa depan, semua akan merisaukan tentang masalah kognitif. Kenapa? Sebab kognitif ni adalah fungsi di mana otak ni nak berfikir, nak meneliti masalah, nak mencapai penyelesaian masalah. Jadi sinilah pentingnya perkembangan kognitif seorang kanak-kanak. Jadi sekiranya pembesaran mereka terbantut daripada usia dalam kandungan sehinggalah usia umur 2 tahun, mereka ada kebarangkalian. Kita dapati mereka ramailah yang mempunyai masalah kognitif pada masa-masa akan datang untuk mereka. Okey, yang keduanya ada di kalangan mereka yang juga mempunyai masalah pergerakan otot dan perkembangan motor. Jadi ini boleh berlaku sekiranya mereka mengalami wasting juga ataupun mereka mengalami kekurangan mikronutrien yang boleh menyebabkan pergerakan otot dan perkembangan motor mereka terganggu. Okay. Next ialah dari segi masalah pertuturan dan perkembangan bahasa. Yang ini adalah satu misteri di mana semua orang pun tak dapat kenal pasti bagaimana ini berlaku. Tapi bila kita dapati statistiknya, kita dapati ia berkait rapat dengan mereka yang mempunyai masalah perkembangan pertumbuhan terbantut ini. Okay. Alright. So kita kembali kepada 3 ni, masalah kesan jangka masa pendek. Saya sudah terangkan tentang kesihatan. Saya sudah pun terangkan berkenaan perkembangan otak dan fizikal. Next ialah untuk ekonomi. Okay, kesan jangka masa pendek terhadap ekonomi seseorang yang mempunyai masalah pembesaran ini, dalam keluarga mereka ialah ia akan meningkatkan keperluan ekonomi negara. Jadi apa yang berlaku bila seorang anak sering tak sihat ataupun sering perlu pergi ke klinik untuk pemantauan atau apa-apa masalah kesihatan. Nombor 1 adalah keperluan seorang penjaga untuk menjaga anak yang tidak sihat tersebut. Jadi apabila memerlukan seorang penjaga anak, penjaga itu sekiranya dia masih bersekolah tidak dapat pergi ke sekolah. Sekiranya dia seorang yang boleh bekerja, dia tidak dapat untuk pergi kerja untuk hari itu, maka mereka yang makan gaji harian akan berkuranglah pendapatan mereka untuk bulan tersebut. Seterusnya adalah kos perawatan bagi anak yang tidak sihat. Jadi kita tahu anak yang tidak sihat ini, dia kalau kita bawa pergi klinik kesihatan, dia ada charge perawatan dia walaupun RM1. Kalau pergi ke hospital, sekiranya perlu admission dan sebagainya, dia ada juga kos perawatan mereka sekiranya perlu dirawat dalam ward. Sekiranya tidak ke klinik ataupun hospital kerajaan, ada juga pilihan untuk ke klinik-klinik swasta, dan klinik swasta ataupun hospital swasta juga akan kos charge perawatan untuk anak yang tidak sihat. Ia akan meningkatkan keperluan punya kos dan keluarga tersebut. Next kita bincangkan pula kesan jangka masa panjang terhadap kanak-kanak dan sekitar mereka lah. Okay. Juga saya bahagikan kepada 3, iaitu dari segi kesihatan. Yang kedua adalah dari segi perkembangan persekolahan, mental, otak dan fizikal mereka. Dan yang ketiganya adalah dari segi kesan jangka masa panjang untuk ekonomi mereka. Okey. First kali saya terangkan tentang kesan jangka masa panjang untuk kesihatan. Jadi di kalangan mereka ni kita dapati mereka akan tergolong dalam golongan mereka yang rendah apabila dewasa. Kita tengok dalam keratan surat khabar ini kita boleh lihat para lelaki negara ASEAN. Malaysia alhamdulillah lah, mungkin kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, mungkin negara Malaysia ni dia punya sosioekonomi lebih baik sedikit daripada negara-negara lain, maka kita
tersenarai antara ketiga paling tinggi lah dalam negara-negara ASEAN. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara contohnya negara Eropah ataupun negara-negara maju yang lain, kalau kita tengok berdiri side by side kan, memang kita boleh nampak perbezaan ketinggian yang memang ketara. Kadang tu boleh anggarkan lebih kurang 1 kaki beza tingginya kan. Jadi itu kesannya apabila dia kanak-kanak yang terbantuk ni akan jadi rendah juga bila dewasa. Yang keduanya, mereka ramai yang menjadi obes dan mempunyai komorbid yang berkaitan dengan penyakit obesiti. Contoh penyakit yang berkait dengan obesiti adalah seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, mungkin juga boleh ada kencing manis. Jadi kalau kita tengok dekat negara Malaysia kita ni kan, kita adalah negara yang paling ramai obes. Rakyat yang obes di kalangan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Kalau kita lihat di sini kan, 44.2% daripada rakyat Malaysia adalah tergolong daripada golongan yang overweight dan obes. Yang ketiga adalah masalah kesuburan. Masalah bantut ini dapat menyebabkan kesuburan itu berkurang. Dan kita dapat lihatlah kadar kesuburan di Malaysia pun memang ada secara statistiknya daripada DOS, daripada Jabatan Perangkaan, bahawa kita punya kadar kelahiran menurun daripada 4.9 kali setiap satu orang pada tahun 1970 kepada 1.8 bayi pada tahun 2018. Okay, so kita dah terangkan dari segi kesihatan. Next ialah untuk dari segi perkembangan persekolahan mereka. Jadi di kalangan mereka yang terbantut tumbesaran ramai. Saya tak kata semua sebab ada juga golongan yang kita nampak comel-comel je tapi cemerlangnya Masya Allah kan, tabarakallah. Boleh dapat nombor 1 wakil sekolah dan sebagainya, tapi itu mungkin terpencil. Kita dapati apabila kita buat perbandingan, dia ada correlation yang agak kuat dengan tumbesaran yang terbantut di mana pencapaian sekolah mungkin kurang memuaskan dan ia menyebabkan mereka kurang kebolehan untuk belajar, untuk beri tumpuan di dalam kelas. Dan kadang-kadang ini akan menyebabkan mereka ada potensi tapi potensi itu terpendam, tak dapat dikeluarkan sepenuhnya disebabkan oleh masalah terbantut. Yang ketiganya adalah kesan jangka masa panjang terhadap ekonomi. Okay. Kesannya apabila mereka meningkat dewasa, mereka mempunyai kurang kapasiti bekerja dan mereka juga didapati kurang produktif dalam menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti dan bilangannya mungkin kurang daripada mereka yang mempunyai ketinggian yang normal. Okey, bagaimana pula kita dah terangkan kan apa itu bantut dan kesan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang terhadap kanak-kanak yang terbantut tumbesaran ni. Bagaimana kita nak tahu pula bagaimana dengan potensi tumbesaran kanak-kanak di Malaysia pula macam mana. Dan kita tengok sedikit sebelum kita masuk ke Malaysia, kita tengok di pentas global terlebih dahulu. Kita dapati punca kematian utama di kalangan kanak-kanak bawah umur 5 tahun pada tahun 2002 didapati, inilah banyaklah kan punca-puncanya. Tapi dalam punca-punca ni 54% daripada mereka ada kaitan dengan kekurangan zat pemakanan juga. Okey. Dan disebabkan oleh perkara ini dan kita lihat secara global, WHO telah membuat satu polisi untuk kita target global nutrition. Untuk kita tengok beralik nutrisi di kalangan kanak-kanak bawah umur 5 tahun dan daripada mula mengandung
untuk mengurangkan kadar stunting ini. Okey. Kalau ikut WHO ditarget pada tahun 2025 iaitu tahun inilah untuk mengurangkan stunting sebanyak 40% di kalangan kanak-kanak bawah usia 5 tahun. Tapi kita ambil rebranding, kita renew balik, kita ambil kepada ke arah 2030. So kita tengok untuk Malaysia, peratus kanak-kanak bawah umur 5 tahun yang bantut. Maksudnya panjang atau tinggi untuk umurnya kurang daripada 2 SD tadi yang masuk kawasan saya panggil zon merah lah dalam graf pembesaran tersebut. So bila kita tengok untuk kita di Perak ini, kita ada 2.4% daripada kanak-kanak yang hadir. Kanak-kanak umur 5 tahun dan ke bawah yang hadir ke klinik kesihatan, 2.4% masih lagi terbantut. Maka sasaran kita untuk dapat kurang daripada 1.4% itu belum tercapai. Tapi ini untuk tahun 2022. Nanti bila dah update statistik ini, kita akan update pula dan tengok tahap pencapaian kita. Alright. So next kita tengok ini adalah pencapaian kita kalau kita bandingkan dengan populasi. Alright. So populasi rakyat negeri Perak yang kita estimate berusia 5 tahun ke bawah seramai 23,111 orang dan daripada kita punya bancian kita dapati 14.6% masih lagi dalam kalangan mereka yang bantut. Tapi kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri lain dalam Malaysia ni, kita antara yang paling rendah. So kita mungkin ada something right somewhere tapi masih belum mencapai lah apa yang kita hasratkan di kalangan mereka yang hadir ke klinik kesihatan. So kita still kena buat sesuatu sebab kita still nak turunkan lagi kadar kanak-kanak yang terbantut ini untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Okay? So punca-punca utama bantut. Kalau kita nak atasi suatu masalah, kita kena cari dulu punca-punca mereka. Jadi antara punca-punca utama masalah bantut adalah 5 yang tersenarai di sinilah. Yang pertama adalah kurang penjagaan kesihatan ibu mengandung dan kurang zat makanan sebelum dan semasa kehamilan. Sebelum mengandung ini bukan sahaja dalam 2-3 bulan sebelum seorang ibu itu hamil, akan tetapi ia bermula daripada zaman remajanya. Jadi remaja-remaja perempuan kita ni, kita nak pastikan mereka mempunyai bekalan makanan yang mencukupi dan makan makanan yang berkhasiat. Barulah bila mereka meningkat dewasa dan mula mengandung, mereka dah cukup banyak khasiat untuk diberikan kepada anak dalam kandungan. Yang keduanya adalah kekurangan jumlah dan kurang kepelbagaian jenis makanan bagi kanak-kanak yang telah pun yang telah berusia lebih daripada 6 bulan. Maksudnya kita nak winningkan dia, kita nak mula memperkenalkan mereka kepada makanan dan kita nak mulakan mereka dalam ekspedisi nutrisi yang berkhasiat ini. Akan tetapi mereka yang terbantut ini, ramai daripada mereka kurang dapat bekalan makanan yang mencukupi dan kepelbagaian jenis makanan mereka juga adalah sangat rendah. Okay? Biasanya di kalangan mereka yang masalah picky eaters lah. So siapa yang pernah dengar picky eaters ni, mereka adalah golongan yang mana mereka memilih makanan. Sampai ke tahap ada sesetengah klien saya itu hanya makan nasi dengan kicap saja ataupun nasi dengan kuah sup sayur saja, lain tak nak. Jadi bila ini berlaku, mereka akan kurang khasiat, kurang nutrisi yang boleh menyebabkan bantut pembesaran. Yang ketiga, punca utama bantut adalah kerap terkena jangkitan kuman. Bila kecil, HB pun boleh jadi rendah, maka mereka sistem imun mereka juga tidak begitu kuat. Disebabkan itu mereka kerap kena jangkitan kuman, dan apabila mereka kerap kena jangkitan kuman, mereka
badan mereka menumpukan tenaganya untuk nak melawan kuman, dan bila itu berlaku tak dapat untuk memberi tenaga dan hasiat nutrisi untuk menjadi tinggi dan yang menyebabkan bantut juga. Yang keempat adalah pendapatan seisi rumah yang rendah. Apabila pendapatan seisi rumah yang rendah, ini dapat menyebabkan bekalan makanan yang tidak mencukupi. Tambah-tambah lagi apabila seisi rumah tu ada lebih daripada 3 atau 4 orang. Sedangkan yang bekerja mungkin hanya seorang. Jadi apabila ini berlaku, tentu sahaja jumlah makanan dan kepelbagaian makanan yang boleh disediakan untuk setiap satu ahli dalam rumah itu akan berkurang. Jadi kita nak kurangkan perkara ini. Next, yang kelima, punca utama bantut adalah kurang menjaga kebersihan rumah dan persekitaran. Apabila persekitaran rumah yang tidak bersih dan kurang menjaga kebersihan tangan, kawasan penyediaan makanan ataupun bekas yang digunakan untuk menyaji makanan, ini dapat menyebabkan kebarangkalian berlakunya jangkitan kuman, dan dia kembali kepada masalah kerap jangkitan kuman tadi yang akan menyebabkan kanak-kanak tersebut terbantut. Okey Dr. Husna, maaf ya kita mencelah, ada beberapa soalan ni banyak ni sebab doktor ada sentuh tentang punca-punca utama bantut. Boleh doktor jelaskan mungkin sedikit tentang ya daripada Encik Daud Ibni mengatakan doktor ada mention tentang bantut bermula dari peringkat dalam kandungan. Adakah pemakanan ibu mengandung boleh menjadi punca kepada masalah ini? Boleh doktor komen sedikit? Okey, baik. Ya, betul. Kita ada buat kajian dan pengumpulan statistik bermula daripada ibu itu mengandung sehinggalah kanak-kanak tersebut berusia 2 tahun. Dan apabila kita mengumpul kajian statistik, perangkaan dan kita buat perbandingan, jumlah makanan, nutrisi, khasiat makanan yang dimakan oleh ibu mengandung itu sendiri dapat memberi kesan kepada pembesaran bayi daripada dalam kandungan, dan ini boleh berterusan sehingga kanak-kanak berusia 2 tahun. Jadi betul, sekiranya ibu mengandung itu makan makanan yang tidak berkhasiat atau kurang dari segi jumlah pengambilan makanan yang perlu untuk menampung dirinya dan anaknya, maka itu dapat menyebabkan bayi itu terbantuk pembesaran daripada dalam kandungan lagi. Dan apabila mereka lahir dengan kelahiran berat yang tidak mencapai standard yang kita kata range normal, itu kebanyakan mereka akan bawa sehingga mereka besar. Ada soalan seterusnya lagi? Okey doktor, boleh teruskan, nanti kita ambil lagi soalan. Alright, saya harap menjawab ya soalan Cik. Saya teruskan ya. Okey. Akan tetapi walaupun kita ada banyak punca-punca utama bantut yang kita nampak macam kita bolehlah nak handle kan kalau ada jalan penyelesaian dia. Kita jangan lupakan bahawa ada juga masalah-masalah kesihatan dan perubatan yang boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak itu terbantut pembesarannya. Okey, antaranya kalau di sini kita tengok masalah yang berkaitan dengan pengambilan makanan. Sekiranya kanak-kanak tersebut ada masalah dengan struktur mulut, ada sumbing kan, ada masalah dengan gigi ataupun masalah untuk menelan, dia itu boleh menyebabkan mereka kurang pengambilan makanan yang boleh menyebabkan mereka terbantut. Termasuk juga insufficient food intake ni, maksudnya pengambilan makanan yang tak mencukupi. Ataupun cara dia menyebabkan dia boleh mudah dapat penyakit. Jadi ini pun dapat menyebabkan masalah terbantut. Seterusnya, sekiranya kanak-kanak tersebut ada masalah perubatan yang akan menyebabkan badan dia, sel-sel tubuh badan dia memerlukan tenaga yang lebih. Apabila badannya memerlukan tenaga yang lebih,
maka tenaga itu tak boleh nak digunakan untuk pembentukan sel dan pemanjangan sel tulang dan sebagainya untuk membuatkan dia tinggi dan membesar. Jadi ini kita namakan sebagai peningkatan keperluan metabolik badan. So antaranya adalah seperti masalah jantung, masalah inflammatory, masalah immunodeficiency, maksudnya sistem imun yang lemah, endocrine seperti thyroid yang terlalu aktif, ada kencing manis dan sebagainya. Okay. Seterusnya, sekiranya kanak-kanak tersebut sering kena jangkitan kuman yang menyebabkan masalah cerit-berit. Sekiranya ini berlaku, dia akan banyak mengeluarkan kembali makanan yang telah dimakan. Jadi ini akan menyebabkan badannya tak dapat nak isi lah kita panggil. Okay? Dan seterusnya kalau sekiranya ini sering berlaku, hadirlah ke klinik kesihatan ataupun ke klinik kesihatan lah untuk kita siasat dan kita kenal pasti punca sebenar kenapa dia terbantut. Okey, so soalan seterusnya, siapa di sini merasakan masalah bantut ini boleh dirawat? Kalau rasa boleh dirawat, sila bagi thumbs up. Ada tak yang rasa boleh dirawat masalah bantut ni? Ya, thumbs up. Siapa yang boleh rasa dirawat? Cuba kita tengok respon. Boleh dirawat tak bantut? Dah jadi, boleh tak kita rawat dia? Okey, ramai jugalah ya yang menunjukkan thumbs up kebarangkalian boleh dirawat itu. Kita tengok. Kalau rasa tak boleh dirawat, bagi thumbs down. Bagi thumbs down. Kalau rasa tak boleh dirawat, bagi thumbs down. Kalau kanak-kanak tersebut sudah pun terbantut, adakah dia boleh dirawat? Okey, ramai yang bagi thumbs up kita tengok sebenarnya macam mana. Sebenarnya masalah bantut sekiranya kanak-kanak tersebut telah pun melepasi umur 2 tahun, 5 tahun tak dapat dirawat. Dia memang akan meninggi dengan keadaan itu sahaja sehingga dewasa. Akan tetapi kita boleh cegah sebelum kanak-kanak tersebut mencapai usia 2 tahun ataupun 5 tahun. Jadi macam mana kita nak cegah? Sebab kita nak cegah untuk anak-anak yang akan datang. So ada satu kajian yang telah dibuat dalam Malaysia sendiri di Pahang. Di mana kita kaji kebarangkalian association, kita kata kesan dan akibat bantut ini dengan masalah makan di kalangan kanak-kanak yang berusia bawah 5 tahun. Dia tengok kesan dia dan kalau dibaiki apa yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Okay, so daripada hasil kajian dia didapati bila kelahiran bayi meningkat 1 kilogram, maksudnya dalam kandungan, masa mengandung dan sebelum mengandung, mungkin anak-anak ibu tersebut sebelum tu semua bawah 2.5 kilo kan, bila lahir. Bila yang ni pula dia dah baiki cara pemakanan, dijarakkan kehamilan dan sebagainya dan anaknya yang ini dapat naik 1 kilo, dia dapat mengurangkan risiko bantut sebanyak 80%. Okey. Dengan yang kedua adalah dengan kelahiran yang lebih hampir dengan tarikh due, maksudnya tidak terlalu awal, bukan tak cukup bulan, okey. Dia dapat mengurangkan 40% risiko kanak-kanak tersebut terbantut. Dan akhir sekali apabila ketinggian ibu, ketinggian ibu ni kita tak boleh tukar dah. Tak ada siapa tiba-tiba hari ini 150, esok tiba-tiba jadi 152. Tak ada. Mungkin makin pendek adalah. Jadi ketinggian ibu yang meningkat 1 cm kita dapat menurunkan risiko bantut sebanyak 11%. Sebab tu saya kata amalan pemakanan, jumlah pengambilan makanan dan juga khasiat pemakanan ibu tersebut sejak dia remaja lagi adalah sangat penting sebab itu akan menentukan ketinggian dia kemudian hari yang akan mengurangkan risiko anaknya kemudian untuk dapat menjadi masalah terbantut.
Okey doktor, kita nak selit sikit satu soalan ni sebab doktor tadi ada menyentuh tentang ketinggian ibu kan yang mempengaruhi kepada kelahiran anak yang mungkin bantut. Jadi bagaimana pula dengan faktor keturunan ibu ayah? Sebab ada soalan tadi katakan adakah faktor bantut disebabkan keturunan juga? Adakah disebabkan mengikut ibu sahaja atau macam mana doktor? Boleh doktor komen di sini? Okey. Slide saya yang seterusnya, yang ini yang saya tunjuk sekarang ni akan menjawab soalan tersebut. WHO dah mengumpul data, statistik apa semua dan dia dapati faktor genetik dan etnik keturunan dia mungkin berkesan tapi dia rendah dalam faktor-faktor yang boleh menyebabkan terbantut. Faktor-faktor yang betul-betul boleh menyebabkan masalah kanak-kanak tersebut terbantut adalah nutrisi. Tengok kat bawah ni ya, nutrisi, amalan pemakanan, persekitaran dan penjagaan kesihatan. Yang ini lebih utama mempengaruhi pembesaran kanak-kanak tersebut berbanding faktor genetik dan etnik keturunan. Okey, ini memang terbukti. Mereka dah buat kajian di kalangan rakyat India, di kalangan rakyat Peru. Negara mana lagi saya tak ingat dah, tapi saya ingat dua negara inilah. Dan apabila mereka memperbaiki nutrisi, amalan pemakanan dan sebagainya, mereka dapati purata ketinggian kanak-kanak di kawasan tersebut meningkat masuk ke kawasan normal. Jadi faktor genetik dan etnik keturunan adalah faktor yang lebih ke bawah. Sekiranya kita dapat baiki nutrisi, amalan pemakanan, persekitaran dan penjagaan kesihatan. Okey? So kita nak lihat pula faktor-faktor lain lah yang boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut terbantut. Tadi saya beritahu ulasan tentang faktor utama. Sekarang saya ingin cerita dengan lebih detail lah setiap satu faktor tersebut. Kita mulakan dengan faktor dalam rumah dan juga keluarga. So yang first kali faktor ibu. Ibu memainkan peranan yang sangat penting kerana pembesaran anak bermula daripada dalam kandungan. Maka sekiranya ibu kurang zat makanan sebelum dan semasa hamil dan semasa tempoh menyusu, maka anaknya mungkin boleh kurang dapat khasiat dan nutrisi yang mencukupi. Sekiranya ketinggian ibu rendah, maksudnya rendah kurang daripada 145 cm, itu risiko lebih tinggi untuk anaknya terbantut pembesaran. Sekiranya ibu sendiri sering kena jangkitan kuman masa mengandung, itu pun dapat menyebabkan anak terbantut pembesaran dalam kandungan. Kehamilan remaja. Kenapa kehamilan remaja menyebabkan anak terbantut? Kerana mereka sendiri belum cukup nutrisi, belum habis pembesaran mereka. Mereka sendiri pun masih lagi membesar. Jadi sama-sama membesar dengan anak dalam kandungan. Sebab tu kehamilan remaja dapat mengakibatkan anaknya berisiko bantut. Okey. Kesihatan mental. Kerana kesihatan mental boleh menyebabkan judgement. Penilaian ibu untuk pengambilan makanan yang sihat dan bernutrisi ini mungkin kurang. Yang boleh menyebabkan masalah nutrisi lah masa mengandung. IUGR adalah pembesaran yang terbantut dalam kandungan dan kelahiran pramatang. Kehamilan yang rapat kurang daripada 2 tahun. Kenapa? Sebab ibu ini selepas lahir dia kena replenish. Maksudnya dia kena tambah balik nutrien dan khasiat dalam tubuh badannya. Di samping itu dia masih menyusu anak. So apabila itu berlaku, dia macam kena bertanding lah kan, yang boleh menyebabkan dia kurang dapat khasiat, kurang replenish badan dia sekiranya kehamilan rapat kurang daripada 2 tahun. Dan juga masalah hipertensi. Hipertensi ini dia dapat menyebabkan masalah saluran-saluran darah yang boleh menyebabkan kurang pengaliran nutrisi kepada anak dalam kandungan. So itu faktor ibu. Seterusnya faktor persekitaran rumah. Okay. Faktor persekitaran rumah di mana kurang aktiviti yang merangsang minda anak. Bukan ibu ibu dah cukup ni dah bijak pandai dah sekarang, kita tak perlu dah kita nak merangsang minda anak. So kalau kurang aktiviti yang merangsang minda anak itu dapat menyebabkan dia terbantut juga.
kurang penjagaan maksudnya kita kurang memberi perhatian, affection. Itu dapat menyebabkan kanak-kanak tersebut terbantut juga. Tidak menjaga kebersihan dan keselamatan air minuman, sanitasi. Itu penting. Kurang bekalan makanan. Jadi jumlah dia kuranglah dia dapat kan. Pembahagian makanan yang tidak adil. Jadi setengah masyarakat dia melebihkan anak-anak lelaki berbanding anak-anak perempuan. Jadi apabila ada pembahagian makanan yang tidak adil, maka golongan kanak-kanak perempuan ini mungkin tak cukup nutrisi dan khasiat. Jadi macam mana dia nak membesar, nak jadi cukup supaya dia tak terbantut. Macam mana dia nak jadi masuk ke dalam lingkungan pembesaran yang normal sekiranya tidak mendapat makanan yang mencukupi, kan? Dan seterusnya adalah penjaga tersebut sendiri kurang pengetahuan penjagaan anak. Jadi apabila seseorang penjaga mempunyai pengetahuan penjagaan anak yang baik, maka dia akan memastikan nutrisi anak itu mencukupi. Makanan yang diberikan adalah makanan berkhasiat. Kekerapan diberikan dengan betul, jumlah yang betul, dan dia akan mengadakan aktiviti-aktiviti yang akan merangsang minda dengan anak. Dia akan memberi affection. Okay. Next adalah, saya minta maaf lah sebab slide saya, dia dah lari. Sebab bukan yang asal. Sorry ya. Okay. Okey doktor, mungkin doktor boleh komen sedikit sebab masa kita tak banyak ya. Kita dah ada dalam 10 minit saja lagi. Mungkin doktor boleh komen lebih sedikit tentang pemakanan ya, apa yang doktor boleh sarankan untuk ibu ayah ya, sebab banyak ya ibu ayah kat sini kita tengok checkbox mengadu ya, anak-anak picky eater, tak makan sayur, apa yang boleh kita gantikan, cukup ke dengan suplemen vitamin ya. Di pra-sekolah contohnya tadi Taska kan pemakanannya kadang-kadang kita lihat takut tak seimbang. Jadi apa saranan doktor untuk masalah ini? Okey, untuk masalah-masalah tentang penyediaan pemakanan dan kesediaan anak tersebut untuk makan makanan yang lebih berkhasiat dan pelbagai. Jadi ini dua topik utama lah yang diadukan. Okey, so saya ulas yang pertama terlebih dahulu berkenaan tentang kepelbagaian makanan anak yang kurang. Iaitu di kalangan mereka yang especially picky eater, sebab saya ada sebut juga tadi. Di kalangan mereka yang picky eater ni, kita memang tak boleh nak paksa mereka. Ada setengah mereka, kita lagi paksa lagi dia muntahkan. Betul. Ada yang di kalangan mereka mungkin bila kita paksa mereka lagi langsung tak nak makan. Jadi dengan mereka ni kita kena pandai pandai pujuk dan mengajak. Itulah perkataannya. So yang nombor satu di kalangan picky eater, ada kalangan mereka yang suka tengok TV ataupun gadget ketika makan. Kita tak galakkan itu berlaku sebab apabila mereka terlalu khusyuk dengan gadget dan TV, mereka akan marah, kadang tu tak selesa apabila kita nak suruh mereka makan sebab mengganggu konsentrasi mereka. Jadi kita kena latih mereka untuk kurangkan penggunaan gadget ketika waktu makan. Waktu makan di meja kita kena buat as a family lah, sebagai satu keluarga. Semua orang tak boleh pegang gadget. Semua orang tak boleh tengok TV supaya kita sama-sama hormati makanan dan kita berinteraksi sesama kita ketika makan. Ini akan membina hubungan sesama keluarga dan juga membina hubungan yang baik dengan makanan. Jadi kanak-kanak tersebut akan lihat apa yang dia makan dan untuk membuat dia tertarik untuk makan, kita kena pelbagaikan warna. Okey, kepelbagaian warna kadang-kadang dapat juga membantu untuk kanak-kanak tersebut rasa tertarik untuk nak makan. Yang keduanya, pelbagaikan taste. Tidak hanya satu taste sahaja kita pelbagaikan. Tapi ibu bapa jangan rasa sedih bila kita dah try makanan tu dia terus tolak. Kadang masa tu saja dia tolak. Kita try lagi mungkin minggu depan. Kita try lagi minggu seterusnya. Lama-lama kanak-kanak tersebut akan terbiasa dengan rasanya dan akan menerima makanan tersebut. Yang penting adalah kena sabar.
Yang keduanya, ada juga kanak-kanak di kalangan yang picky eater ni, dia suka main masa makan. Kadang-kadang tu ambil masa sehingga sejam lebih, 2 jam kadang-kadang untuk habiskan satu mangkuk makanan. Ini adalah satu amalan yang tidak sihat. Jadi kita kena hadkan waktu makan tersebut untuk kanak-kanak tersebut. Kita kena kejar mereka. Mungkin kita hadkan ruang mana mereka boleh main, tapi kita kena sambil itu kejar mereka lah untuk menyuap. Yang ketiganya adalah pastikan portion anak tersebut adalah portion dia. Kita tak campur suap 3 orang anak sekali. Kalau nak suap 3 orang anak sekali boleh, tapi untuk anak yang picky eater ni kita asingkan mangkuk dia. Yang lain kita suap dengan mangkuk mereka yang lain. Yang picky eater ni kita suap dengan mangkuknya yang khas, sebab kita nak pastikan dia memang akan habiskan jumlah tersebut. Okey, jadi itu adalah untuk antara tips-tips untuk anak yang picky eater. Yang seterusnya untuk di sekolah-sekolah prasekolah. Di sinilah peranan guru besar, di sinilah peranan PPD untuk memastikan makanan yang berkhasiat sahaja yang akan sampai kepada anak-anak kita di prasekolah. Jadi saya di sini juga perlunya pemantauan daripada pihak-pihak yang berkenaan untuk memastikan anak-anak mendapat makanan yang mencukupi dan berkhasiat. Jadi peranan guru-guru prasekolah juga ada untuk memberitahu kepada yang berkenaan tentang kualiti makanan yang disediakan supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya rasa itu sahaja untuk 2 soalan yang tersebut tadi. Ada lagi ke? Okey Doktor, kita boleh teruskan sikit lagi. Teruskan. Ya. Alright. So amalan pemakanan lengkap yang baik. Jadi ini saya dah terangkan sedikit masa saya terangkan berkenaan dengan picky eater. Cuma saya nak tekankan di sini juga berkenaan dengan kita kena pastikan kualiti makanan itu mempunyai kualiti mikronutrien, bukannya hanya mikronutrien yang besar lah kan. Jadi apabila kita nak beri makanan kepada anak kita, kita kena, kalau boleh lah rajin sikit kan, kita go through apa lagi mikronutrien dalam setiap satu pemakanan yang kita berikan kepada anak kita. Apabila kita membeli di pasaraya jenis yang dah proses food, kita go through dia punya kandungan nutrien. Supaya kita dapat pastikan anak kita memang mendapat makanan yang berkhasiat. Okey, seterusnya dalam amalan makan pelengkap yang baik, kita tekankan juga tentang sanitasi dan bekalan air yang bersih dan selamat. Jadi kita kena pastikan bekalan air yang memang bersih dan selamat yang kita berikan kepada anak kita. Yang keduanya adalah kita kena pastikan cara penyimpanan dan penyediaan makanan kita adalah bersih dan selamat supaya ianya tidak terkontaminasi oleh sebarang kuman, dan pastikan makanan tersebut tidak basi sebelum kita suapkan. Okey, seterusnya faktor yang lebih penting untuk anak-anak ini adalah penyusuan susu ibu. Yang mana di kalangan kanak-kanak terbantut ni banyak yang ada amalan yang kurang memuaskan seketika penyusuan susu ibu. Antaranya lewat memulakan penyusuan pertama. Kita galakkan penyusuan pertama adalah dalam tempoh sejam selepas kelahiran. Itu akan memberikan dia imuniti yang sangat tinggi dan juga khasiat yang sangat banyak dalam susu kolostrum ibu. Yang kedua adalah tidak menyusu susu ibu sepenuhnya dalam tempoh 6 bulan yang pertama, iaitu campur susu formula lah. Inilah sebabnya kita di KKM ini sangatlah berkempen untuk eksklusif breastfeeding 6 bulan yang pertama. Kerana ia memberikan imuniti kepada anak, ia memberikan khasiat yang cukup banyak untuk anak-anak. Dan yang ketiga adalah berhenti menyusu susu ibu terlalu awal. Jadi kita nak kurangkanlah kejadian ini. Saya harap semua ibu-ibu bersemangat untuk meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif dalam 6 bulan yang pertama dan boleh diteruskan sehingga 2 tahun atau lebih. Seterusnya adalah jangkitan kuman. Jangkitan kuman yang secara klinikal yang kita nampak yang boleh menyebabkan dia sehingga demam, batuk sesama dan mungkin ada yang perlu kemasukan ke ward, dan juga jangkitan kuman yang secara subklinikal di mana dia tak nampak
dia tak nampak jadi demam, tapi dia ada jangkitan kuman, macam jangkitan kuman kulit, kita panggil impetigo macam tu. So dia macam subclinical, dia macam tak begitu ketara. Yang ni lah yang boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut terbantut sebab tenaga dia pergi untuk nak melawan kuman tersebut. So antaranya adalah seperti jangkitan usus, kerap cerik-berik, masalah usus yang disebabkan oleh persekitaran, contoh macam petik tersebut, dan juga cacing. Kena call dia bagi tahu Jangkitan bernafas ambil darah hari Isnin atau yang kerap. sebab tu Yang bagi itu tarikh pun saya boleh Abu. ah, Ya, saya dah call dia tak angkat. tersebut terpaksa melawan penyakit kan. Malaria, kerana malaria boleh menyebabkan anemia, kurang selera makan kerana jangkitan kuman. Ini sering berlakulah di kalangan kanak-kanak, dan juga kejadian inflamasi dalam tubuh badan disebabkan oleh jangkitan yang subclinical ini. Okey, so apakah yang boleh kita lakukan sebagai ibu bapa, sebagai masyarakat? Dan kita perlu mulakan dari sekarang sebab kita nak elak daripada kanak-kanak yang akan datang terbantut, dan yang mana yang masih boleh kita nak selamatkan sikit-sikit ini daripada ada masalah terbantut pada masa hadapan. So di situlah kepentingannya untuk tahu 1000 hari pertama kehidupan. Dalam 1000 hari pertama kehidupan, apa maksudnya itu? Itu ialah start daripada mengandung, masa conception, persenyawaan selama 270 hari sehingga tahun pertama kanak-kanak tersebut 365 hari, campur tahun kedua kanak-kanak tersebut 365 hari lagi, berjumlah 1000 hari. Jadi 1000 hari pertama kanak-kanak tersebut sangat penting untuk memastikan mereka tidak terbantut pada masa dewasa mereka. Jadi apa yang penting dalam ni? Nutrisi, penjagaan kesihatan, pemantauan kesihatan, dan merangsang kognitif mereka. Okay, so aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam 1000 hari pertama kehidupan ni adalah kita perlu advokasi berkenaan dengan 1000 hari pertama kehidupan ini. Kita adakan banyak sokongan penyusuan susu ibu. Terkeluar sorry. Kita membuat pemantauan dan pengawasan tumbesaran kanak-kanak, dan kita buat saringan hemoglobin dan juga saringan thalassemia lah. So dalam ini dia termasuk daripada perancangan dan persediaan sebelum hamil, dan kalau tanya saya akan sarankan sejak perempuan itu remaja lagi. Kemudian penjagaan kesihatan remaja wanita tersebut ketika hamil, pemantauan peningkatan berat badan semasa hamil, kemudian setelah melahirkan penjagaan kesihatan kanak-kanak tersebut, memastikan penyusuan susu ibu sepenuhnya dalam 6 bulan pertama dan diteruskan sehingga 2 tahun, memastikan pemakanan bayi dan kanak-kanak tersebut yang mencukupi dan berkhasiat. Kemudian kita memantau pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Kita kena pastikan juga penjagaan kesihatan pergigian, kerana kalau gigi tak sihat tak dapat juga nak makan dengan sempurna. Dan juga penjagaan kesihatan mental kanak-kanak dan juga ibu. Apa pula peranan komuniti dan persekitaran sosial? Kita boleh bahagikan kepada 6 skop lah yang boleh membantu dalam memastikan 1000 hari pertama kanak-kanak tersebut adalah baik dan lengkaplah nutrisinya. Terutamanya dari segi ekonomi, kesihatan dan penjagaan kesihatan, pendidikan, terutamanya pendidikan tentang pemakanan yang sihat, yang lengkap nutrisi, kurangkan makanan jajan-jajan yang tak berkhasiat ini kan, pendidikan, dalam budaya dan persekitaran sosial, sistem pertanian dan sistem makanan kita, dan juga keselamatan dan kebersihan persekitaran dan bekalan air. Saya sebenarnya ada yang lebih terperinci untuk setiap satu faktor ni. Adakah saya diberi masa? Mungkin boleh tak Tuan? Ya. Boleh Alright. Okay. So saya terangkan lebih untuk ekonomi. Untuk ekonomi, apa yang boleh dilakukan untuk membantu meningkatkan mutu kualiti 1000 hari pertama seseorang kanak-kanak adalah nombor 1 adalah dengan kawalan harga makanan asas dan polisi perdagangan, untuk memastikan rakyat Malaysia kita ini mampu untuk membeli makanan asas dan mampu untuk memberikan makanan yang berkhasiat kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah
peraturan pemasaran untuk tujuan yang sama seperti nombor 1. Yang ketiga adalah kestabilan politik, kerana dengan kestabilan politik ia dapat memastikan ekonomi kita sentiasa bertumbuh lebih maju. Yang keempat, penetapan gaji minimum. Yang kelima, servis-servis khidmat nasihat kewangan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan yang keenam, untuk mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Seterusnya, berkenaan dengan kesihatan dan penjagaan kesihatan. Kita perlulah menyediakan fasiliti kesihatan yang mudah diakses. Saya rasa insya-Allah yang ini kita memang ke arah itu, cuma kita perlu menambah baik lagi fasiliti-fasiliti kesihatan yang ada sikit. Yang kedua adalah angkutan kesihatan yang diiktiraf, berilmu dan mudah untuk mesra dengan klien-klien, supaya kita dapat menyampaikan ilmu yang betul dan dapat menasihati klien-klien kita ke arah 1000 hari pertama yang terbaik. Okay. Seterusnya adalah bekalan perubatan yang mencukupi, infrastruktur yang berkualiti dan juga polisi dan sistem kesihatan yang berkualiti. Seterusnya untuk pendidikan, kita ingin pastikan pendidikan perlulah mudah akses dan pendidikan yang berkualiti. Kenapa penting? Sebab apabila kanak-kanak tersebut lebih lama berada dalam sistem persekolahan, mereka dapat membina ekonomi keluarga mereka dengan lebih baik pada masa hadapan selepas tu. Disebabkan oleh pendidikan mereka yang lebih tinggi berbanding dengan mereka-mereka yang keluar daripada sekolah lebih awal. Malah ada kajian yang menyatakan kanak-kanak yang terbantut ini ramai yang keluar daripada sekolah setahun lebih awal daripada mereka yang tidak terbantut. So kita nak pastikan mereka ini memang terjagalah pendidikan supaya ekonomi mereka pada masa depan itu dapat diperbaiki. Yang kedua adalah tenaga pengajar yang diiktiraf. Jadi cikgu-cikgu pun setahu saya sekarang ni memang semuanya melalui maktab perguruan kan, universiti perguruan. Alhamdulillah, insya-Allah mereka memanglah tenaga pengajar yang diiktiraf. Yang ketiga, pendidikan kesihatan yang diiktiraf. Jadi kita ada pasukan kesihatan sekolah kita yang juga pergi ke sekolah-sekolah untuk memberi ilmu-ilmu dan perkongsian kesihatan kepada kanak-kanak. Yang keempat adalah infrastruktur berkualiti, iaitu sekolah dan institusi pendidikan yang kondusif lah untuk memberi ilmu kepada para pendidik dan juga kanak-kanak yang ingin dididik ini. Seterusnya, budaya dan persekitaran sosial, di mana kita tekankan tentang kepercayaan dan norma semasa. Sekiranya ada yang bercanggah dengan pengetahuan bidang perubatan dan kesihatan, mungkin kita perlu lebih banyak berinteraksi untuk membetulkan pemahaman yang kurang betul ini. Yang kedua adalah jaringan sokongan sosial, di mana apabila kita mempunyai jaringan sokongan sosial yang kuat, ia dapat memastikan anak-anak memang mendapat makanan yang berkhasiat dan juga mencukupi. Seterusnya, penjaga anak, ibu bapa dan penjaga yang berilmu dan status wanita dalam masyarakat. Apabila wanita diangkat dan diiktiraf sama rata dengan lelaki, maka tak ada pembahagian makanan yang kurang adil lah dalam keluarga. Tapi saya rasa perkara ini dah tak banyak berlaku lah kan. Next ialah sistem pertanian dan sistem makanan. Ini saya tertarik apabila saya pergi ke Expo Pharma di Ipoh baru-baru ni. Mereka ada membuat Expo Pharma Farm Fest di Ipoh selama seminggu di Ada bunyi Puan. Okay. Alright. Sorry. Mana tadi? Farm Fest. Okey. Jadi di Farm Fest ini pihak Pharma telah mempromosikan untuk mengadakan pertanian dalam bandar. Dan cara-cara macam mana untuk membuat laman edible. So dia ada pamphlet dan sangat menarik lah
So sekiranya ada mana-mana komuniti yang boleh kumpul dalam 10 buah rumah bersama-sama untuk nak membina. Tak dengar? Okey, bolehlah sama-sama untuk mungkin mewujudkan kawasan tanaman yang boleh kita sama-sama kongsilah supaya kita ada kepelbagaian makanan yang berkhasiat. Okey, jadi penghasilan makanan dan pemprosesannya penting, bekalan makanan yang tinggi kandungan mikronutrien yang mencukupi dan untuk memastikan kualiti dan keselamatan makanan itu terjamin. Saya rasa ini yang terakhir kot, persekitaran, air dan sanitasi juga sangat penting. Jadi kita perlu memastikan servis dan infrastruktur bagi bekalan air dan sanitasi itu terjamin berkualiti. Kepadatan penduduk juga memainkan peranan yang penting dalam sistem sanitasi. Jadi sistem sanitasi perlulah memang efisien. Perubahan iklim juga boleh menyebabkan sanitasi terganggu. Maka pihak berkuasa perlulah mengambil maklum tentang perkara ini dan membuat tindakan-tindakan yang perlu. Pembangunan pesat juga boleh mengancam sanitasi dan bekalan air yang mencukupi dan juga bencana alam semula jadi dan juga bencana alam yang disebabkan oleh pembangunan juga boleh efek kepada kebersihan air dan juga sanitasi. Jadi semua ini perlulah dititik beratkan oleh pihak berkuasa tempatan untuk memastikan kanak-kanak dapat membesar dengan sihat dan berkualiti. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Saya minta maaf atas banyak masalah teknikal. Okey doktor, sebenarnya kita ada sedikit masa. Ada satu soalan menarik dekat sini. Yang saya boleh simpulkan, ada banyak pertanyaan ya dari kalangan ibu ayah. Tanya perlu ke datang klinik kesihatan lepas 2 tahun? Sebab banyak yang ingat lepas habis. Dah buka. Dengar. Ya, banyak yang tanya lepas 2 tahun tak perlu datang dah. Perlu ke datang sampai 5 tahun? Okey, lepas tu doktor, soalan kedua. Apa siasatan yang boleh dilakukan di peringkat klinik kesihatan tentang siasatan untuk bantut ni? Apa yang di peringkat klinik akan bantu ibu ayah? Okey. Jadi saya jawab soalan pertama dahulu, perlukah hadir ke klinik walaupun sudah lengkap pengambilan suntikan imunisasi setelah umur 2 tahun? Betul? Okey, bagi menjawab soalan tersebut, kami amat menggalakkan kedatangan dan kehadiran kanak-kanak ke klinik selepas berusia 2 tahun untuk memastikan pembesaran dan perkembangan kanak-kanak on track. Kami ada, kalau tengok pada buku kanak-kanak tersebut, memang kita ada sediakan ruang-ruang layan sehingga usia 5 tahun kerana ada peringkat-peringkat tertentu yang kami akan periksa perkembangan dari segi fizikal mereka dan juga perkembangan dari segi perkembangan otak, mental mereka untuk memastikan mereka sentiasa on track dan tidak ketinggalan. Sekiranya kami dapat detect mereka ketinggalan pada masa-masa, pada mana-mana masa ketika mereka datang untuk temu janji follow up tersebut, kami akan terus salurkan untuk pemeriksaan seterusnya oleh doktor-doktor yang berkaliber dan berkualiti. InsyaAllah. So itu untuk soalan yang pertama. Ya, kami tak memaksa tapi kalau datang memang ada faedahnya. Okey, yang kedua adalah apakah ujian-ujian ya, ataupun apakah yang boleh dilakukan oleh fasiliti klinik kesihatan sekiranya kita dapati anak tersebut terbantut, kan? Bantut pembesaran mereka. Jadi di sini kami memang ada guideline lah, tata cara ujian dan siasatan sekiranya kanak-kanak terbantut hadir di fasiliti kesihatan. So kita akan hantar beberapa
pemeriksaan darah, kadang-kadang sekiranya perlu kami akan juga hantar untuk urin, dan daripada hasil tersebut kami akan tengok sama ada apa-apa yang menjurus ke arah mungkin ada masalah kesihatan. Di samping itu kami akan buat pemeriksaan penuh lah, tengok dengar jantung, dengar paru-paru, tengok apa ciri-ciri keseluruhan, ada tak sindromik dan sebagainya untuk nak menentukan sama ada kanak-kanak tersebut ada masalah kesihatan perubatan yang lain yang bukan hanya sekadar isu nutrisi saja yang menyebabkan mereka terbantut. Okey? Alright. Jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian anda semua. Saya minta maaf banyak-banyak sekiranya ada apa-apa yang saya cakap yang kurang faham ataupun yang disebabkan oleh masalah teknikal sebentar tadi. Saya serahkan kembali kepada Puan pengurusi majlis. Okey, terima kasih jutaan terima kasih kepada Dr. Husna atas slot yang menarik ya selama 1 jam kita bersiaran. So sebelum kita tutup slot webinar kita pada hari ini, suka saya simpulkan tentang kepentingan pencegahan bantut ini bermula daripada sebelum ibu hamil lagi sebenarnya, yang mana kita tekankan kepentingan nutrisi ya, pengambilan diet yang lengkap ya, persediaan ibu sebelum hamil, semasa hamil dan seterusnya, penjagaan 2 tahun pertama kanak-kanak selepas kelahiran. Suka juga saya kongsikan tentang rujukan kita di peringkat klinik kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada rujukan untuk bakul ya, yang mana kita sediakan untuk kanak-kanak bantut yang layak mengikut kriteria tertentu. Kita akan sediakan bantuan bakul kepada anak-anak tersebut, yang mana bantuan ini merangkumi pemakanan yang lengkap, ya, susu yang tinggi nutrisi untuk membantu tumbesaran anak-anak yang bantut. Okey, itu saja saya rasa daripada semua. Terima kasih Satu Malaysia yang datang menyokong kami pada hari ini. Maaf daripada peringkat admin ya, kerana ada beberapa masalah teknikal yang kita tak dapat elakkan. InsyaAllah bertemu lagi pada sesi slot yang akan datang. Anda boleh like dan share dekat kita punya Facebook PKD Hilir Perak. Rakaman tontonan boleh puan-puan dan tuan-tuan lihat di link Facebook kami. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih Doktor. Terima kasih doktor, terima kasih semua yang terlibat. Okey. Phone tak ni gagal.
Ni ada. Ya.